Assalamualaikum. Aku tak faham juga yang Kedah ni berurusan dengan budak Saha ni. UMNO ni. UMNO Kedah ni. Dengan apa benda? Operator Mak Syabu dekat Kedah ni. Yang dia buat perniagaan jual beli transport ekspor apa benda Thailand apa benda tu. Kan? Tak faham juga hari ni. Hari Senin 9 hari bulan 2026 bersama dengan 19 Ramadan 14 itulah. Balik. Lembu cantik dahi ni apa benda warna merah ke ni? Betina ni. Kebanyakannya tak ada. Habis satu grup, habis kena curi. Dia pecahkan kumpulan tu daripada sini. Dia curi licin. Habis grup tu. Tak payah buat kerja lain. Mari sini sembang curi lembu ke? Buat kerja curi lembu. Tak perlu susah payah pun. Daripada zaman dulu. Daripada zaman 20 tahun 30 tahun lepas. Kan? Janji kau ada sembang ke? Bila kau ada sembang, insya-Allah. Persembangan kau tu, boleh kau curi lembu. Balik. Janji kau kena sembang. Sembang kau tu kena ada gaya sikit. Kau nak kena sembang tu, kau kena ada gaya sembang kau. Penggayaan sembang kau. Sekurang-kurangnya kau kena fitnah individu yang tuan punya tu berkali-kali. Dengan fitnah yang tak masuk akal punya. Orang tak ada fikir. Orang tu bodoh je. Dan orang tu kena makan daging lembu curi punya. Bila perayaan tu sambil-sambil tu merayakan lembu-lembu curi untuk dimati bersama keluarga. Okey? Pesanan penaja. Untuk hari raya ni saya mengesyorkan untuk sambutan meraihkan lembu-lembu curi dia makan. Di musim raya ni. Okey? Meraihkan satu pesta untuk tahun ni. Satu pesta untuk dirayakan. Kita lantik Zahar jadi ketua tu. Ketua meraihkan pesta makan lembu curi. Dia ada tokoh. Timbalan dia tu arah tu jadi timbalan dia. Jadi timbalan ayam dia berbuka. Kita tengok selor racam macam mana dia punya pesta. Okey, makanan haram.